Assalamualaikum dan selamat sejahtera. What's up guys? Welcome back to the SJ channel. So hari ni saya dengan kawan-kawan saya dan bersama cikgu-cikgu saya berada di Sendayan Metro Park punya Bazar Ramadan. So apa yang kita buat sini? Kita akan explore apa yang ada kat sini dan menterjah orang dan menyanyi orang, dan kita ada beberapa sikit duit je. Ya, special daripada cikgu bagilah. Berapa tu? Apa tu? Walah, besar ni duit. Kita dapat 50 kan. Yang lain pun kru pun dapat jugalah. Hari ni siapa ada murid S2 yang turun, boleh jumpa dengan Sazah hari ni. InsyaAllah adalah duit sedikit kita bagi. Murid S2 saja, murid S2 saja. Okey, ambil cepat. Balik. Ni yang So kru-kru. mana-mana yang tengok live Cepat, ni Isyad, rasa macam budak S tu, korang boleh turun dekat Sendayan Metro Park punya Jumpa Bazar kita orang, Ramadan. jumpa kita orang. InsyaAllah ada rezeki untuk korang hari ni. Rezeki lah. So siapa cepat dia dapat, cepat-cepat datang. Iya. Jom kita jalan. Jom jalan. Haus kan? Cuaca hari ni okey kan? Cuaca hari ni okey kan? Semasa saya on the way sini tadi dah ada hujan renyah tadi. Hujan renyah. Wow. Alhamdulillah. Metro Park Sendayan. Metro Park Sendayan. Nak beli apa weh? Wow. Weh, ada air banyak ni. Nampak ni. Macam kenal ni. Student S2 ni. Wah, banyak student S2 lah korang. Tunggu. Situ, Semuanya situ. sini kita ni. Geng. Hai. Ni order. Okey, ya. Terpaksa beli ya korang. Air berat. Air las. Kan tak macam Last Syawal kita datang. Okey. Ini hai. Mana? Oh. Hai kat sini. Bukan kat sini. Oh, sini ada apa ni? Ariana dessert. Mana? Kenapa? Ni pun sama juga S2 ni. Oi, ramailah. Ni dia. Nak beli apa? Sri, kau nak makan apa Sri? Saya pun tak pasti lagi nak apa yang dicari. Kita ada murtabak udang ni. Udang time ni. Tu. Murtabak ayam daging udang. Tu gambar. Gambar. Okey, ada lagi. Oh, kat sini pun ada student S2. Nampak ni dekat sini banyak student S2 lah korang. Wow. Assalamualaikum. Rajin berniaga ya. Tanya. Jual apa? Ni junior. Ni. Jom. Assalamualaikum, saya nak tanya, korang jual apa ni? Kita jual sukia bifo dengan tepung bitter. Tu apa yang special? Yang special yang special. Video tunjuk ni gambar. Wow. So ramen ni dua ni lah ramen. Kita ada ramen, nasi dengan bifo ni. Tepung pelita dan sukia bowl. Mem datang sini. Special. Penjual ni adalah salah seorang daripada okey, jom. studio Satu. So macam, oh ya Allah. Ni satu RM5. Ini yang betul punya bawah ada jelly ke apa? Original. Okey, bagus. Ni satu. Oh, dah ada tu. Okey. Agak menarik ya korang. Tapi ni baru first satu lagi. So korang tenang dulu, nanti kita akan terjah lagi dalam. So apa-apa nanti kita akan beritahu korang mana kita orang akan menarik. Oh, ada situ. Oh, 2 tempat lah ni. Seri, kau tak nak beli ke? Sazah dah beli dah. Nantilah. Nanti okey, jalan dulu. Okey. Sazah dah sampai kan? Rajin pari. Okey. Nah, ni. Okey, kita ada apa lagi ni? Kita endorse lah korang. Banyak, kita famous. Sri, kau nak beli apa Sri?
Singgah. Kita kena tengok dulu Saza. Tengok dulu. Ha. Kang jauh Nanti lagi ni. menyesal beli. Okey. Kita kena tengok Kita dulu. ada apa ni? Oh, lamb shank ada sini, lamb shank. Video. Oh, ni apa ni? Sambal kupang 15 satu bekas tu. Video sini dekat sikit. Banyak gila lah makanan famous. Wow. Tori. Ni apa ni? Oh, torik dah sudah tadi kita dah pergi dah. Sada dah beli dah tadi. Boleh datang ke booth dia. Ada jual apa tadi? Sukiya. Sukiya bowl dan juga ni. Sada beli tepung pelita. Sri beli apa tu? Saya beli laksa. Wow. Dah terbuka ada tu. Siapa makan ni? Apam Tokyo. Macam comel tu. Macam-macam perisa ada. Berapa ringgit satu ni? Ha? RM7. Ni RM7. Mana-mana murid S2 yang datang ke Bazar Sendayan Metro Park, jumpa dengan kita orang. InsyaAllah ada duit. Duit belanja untuk apa? Bazar. Mana tu? Oh, duit kecil. Duit kecil su. Tu duit kecil. Kau Dah tiba-tiba tukar trading. Ada lagi gift? Ada. Jumpa je Sada. Terima kasih korang yang bagi gift tu. Oh, terima Semoga murahkan rezeki pada yang kasih. bulan. Terima kasih. Semoga murah rezeki. I just awkward. Wah. Okey dah. Okay. Jom. Ayo kita teruskan lagi perjalanan kita. Kota Mara lagi. Dia nak sama. Guys, banyak sangat lah benda. Slow. Kita ada apa ni? Banyak Okey, sangat sini ada lah kuih benda. talam. Kuih dan talam. Macam-macam kuih jenis ada kan? Kuih tradisional. Alright, lepas tu kita Sangat ada apa ni? menggoda. Kunafa bajet ada. Tu kunafa bajet ada. Siapa nak beli kunafa? Ada? Tak ada. Lagi apa lagi? Kita ada ayam gepuk artisan. Tak nak tengok ayam gepuk? Nak beli ayam gepuk? Macam nak. Tak nak. Macam nak. Macam nak jom ayam gepuk. Kita tengok ayam gepuk dulu. Assalamualaikum. Wah. Oh, ni ayam gepuk. Okay guys. Artis ke? Sebagai perempuan, ayam gepuk adalah was one of the utama punya makanan ya, keluarga perempuan. So jangan pelik, jangan komen pelik-pelik ya. So saya nak ayam crispy. Berapa ringgit ni? Kena kira dia. Seketul je. Set yang tak nak kubis boleh? Kalau tak nak kumis goreng, kita akan tak letak sebab kita tak ada kumis mentah. Kita ada kumis goreng kan? Ayah saya tak nak kubis goreng. Ada tak kumis goreng? Uyo. Kita orang ada kacang sahaja, sambal sahaja dengan campur Nak sambal saja. sambal sahaja. Saza nak beli apa lagi? Tak tahu lagi. Jalan-jalan dulu. Okey. Ayam kalau pilih bagian, Pilih bagian. kita ada Thai, Ayam gepuk artisan. Thai. Line suara clear Clear line. Okey. sambal sahaja. Ayam gepuk artisan dia ada kedai daging kan? Ada kedai dekat City Park, dekat Seramadu. Oh, saya lalu tapi tak pernah nampak. Okey, let's cari iklan murid-murid S2 yang datang ke Metro Park. Bazar Metro Park Senayan. Jumpa kita orang. InsyaAllah saudara-saudara nak bagi duit ni. Boleh top-up belanja untuk top-up belanja untuk di bazar. Dah sampai dah dia ex-student kita. Meh. Bagi belanja. Ni ex-student kita. Ambil video. Makanan. Bagi semua boleh. Apa tu jadi nak belanja saja. Jadi nak belanja 100 saja. Ya ke? Mana Zerik? Jadi tak datang lah. Dia kata dia tak nak, dia ada makanan kat rumah. Oh ya ke? Datang je lah. Duit free. Sini ke tengah sikit. Sudah ni. Ingat memeh. Apa tu kata? Makanan. Buat live ni. Aduh, hai. Ya. FMT. SMT. No guys,
Kita memang famous pun. Ni sama. Bukan, saya bawa murid-murid awak live. Okay. Bau duit. Tolong makan je. Buat cakap-cakap dulu. Okay. Dah boleh lanjut ke Ustazah? Kenapa? I pula Okay, so sementara kita tunggu Ustazah Saya bersama pemandu, lagi Ustazah. seseorang tu bergambar lah kan. So, kita dekat Seremban ni memang dekat sekolah Seremban 2 memang dikenali dengan Ustazah Khaida. Di mana dia ada, di situ lah orang kenal. So janganlah pelik ya korang. So sekarang ni saya dapur balapai. Memburu 2 jenis makanan ni, iaitu satu laksam, satu lagi ayam gepok artisan. Ya. Banyak beli nampak. Baru 2 Banyak lah tu, tak beli apa-apa lagi ni. ringgit. Dah jumpa Mai. Dah jumpa dah kawan sekolah menengah Ustazah. Rezeki Oh, Ustazah. okey, sini Ustazah dapat hari ni RM 100. Siapa lagi? Zerik, ex-student S2 kita. Alhamdulillah, thank you Zerik. Okay, pegang-pegang. Belanja lah, belanja. Korang-korang belanja, share. Masukkan Imin lah. Masuk sekali. Weh, macam banyak. Weh, macam banyak tu. Boleh belanja Ustazah sekali. Okey. Ustazah ada gaji. Okey. Imin kerja kan? Okey, Imin kerja. So, Imin nak belanja Ustazah. Imin sini Imin. Imin sini Imin. Kita ada roti john. Sini. Tengok belakang. Sini sikit. Kita ada apa tu? Ayam kicap mantau ada. Tu, gambar video. Ayam kicap mantau ada. Dan sekali iklan murid-murid S2 yang ada turun ke Bazar Ramadan Metro Park Senayan. Meme jumpa kita orang insya-Allah. Saudara-saudara nak bagi duit. Tu ada air. Cakap. Bazar malam. Bazar Senayan ada bazar malam. Ada dia buka tu kan. Yang dekat masjid tu kan. Ada. Siapa yang lepas solat tarawih bolehlah lepak di depan di Sora, hotel di Sora. Imin. Kata nak belanja Zaza. Nak Masuk lah. Masuk. Sada nak kebab. Zaza nak kebab. Sada nak kebab. Jom. Apa dia? Okey, sekarang kita pergi ke kedai kebab Tan Tin Tun. Hui. Jom. Tan Tin Tun. Jom. Saza nak satu lah. Daging ada ke? Daging. Akak jual apa, Kak? Tintum. Akak jual apa? Saya jual kebab. Kebab. Kebab Tan Tin Tun. Ada ayam, ada daging, nak campur. Soalan saya, kenapa nama Tan Tin Tun? Sebab owner dia nama Tan sahaja. Mana dapat idea Tintun tu? Tak tahu dah saya. Okey, tapi Imin nak belanja. Saza nak daging satu. Daging boleh? Nak roti pita ke roti biasa? Roti pita. Pita boleh. Roti pita, Imin belanja. Nak ayam ke daging ke campur? Daging saja. Terima kasih Imin, terima kasih. Semoga murah rezeki. Mendapat keputusan pula. Ayolah. Keputusan HPM yang cemerlang. Bila bulan apa? Bukan ni result. Bulan 4 ke? Bulan 3 Mungkin delay lah. Delay okey, tak apalah. Ada Hana Sadah lah, doakan guys. awak dapat kejayaan, okey? Sepupu. Sadah nak beli apa? Best. InsyaAllah. Alhamdulillah kalau orang luar kata best. Best. Oh, nak kebab juga. Boleh ke? So guys, mana-mana yang tengah tengok live ni rasa macam budak S2 tu datang-datang lah Okey. tiba-tiba kita orang Lagi. cakap budak S2. Nanti kita orang mana tahu ada korang, kita orang belanja korang. So mana-mana yang ada dalam ya live ke? tu boleh Mana? tap screen, share the live. Jangan lupa tap follow jangan lupa follow dah masuk dalam ni wajib Cakap follow. bisnes kat mana, Kak? Yes. Bisnes kat mana? Mil. Kita orang dekat Bazar Ramadan Senayan Metro Park, guys. Kalau rasa macam jauh tu, Oh, tak Seremban ada 2 rezeki. pun ada. Kalau rasa dekat tu, Mel boleh datang. Ya, berebut je percakapan, jangan risau. So, nak belanja sate. yang cakap nak sate, ada ke jual sate? Saya pun tak tahu ada jual sate kat sini. Wow, siapa cepat dia dapat
So kita ada ustazah, kita ada ex-student. Okay, ex-student sedang membelajar ustazah. Baiknya. Nak masuk. Ex-student lah. Dah form 5 lepas. Sekejap. Owner dia ada kat sini? Ha? Owner dia, akaknya lah owner dia. Oh. Buat apa tu? Buat apa tu? Jalan. Anak dia. Oh, Tintun tu anak dia korang. Tanya owner, Tintun tu anaknya. So kita orang kat sini untuk menjelajah, mencari mana-mana makanan yang menarik, rasa yang macam menggoda. Kita orang akan ambil, kita orang akan catch and keep orang kata. So ya. Sumpah. Iklan tak, kita tak jumpa lagi kan Kok. Oh, iklan. Ini macam student kita ni. Student itu kan nama apa kan? Bagus. Helmi. Helmi. Hai. Student, ramai jumpa student ni. Student sebenar belum lagi. Itulah pasal. Kalau student sebenarnya mana ni? Boleh turun-turun jumpa kita orang. InsyaAllah ada. Kalau suada nak belanja woi. Turun sekarang. Apa ni? Orang tengok ni ayam fresh golek-golek lah you all. Nama padu. Oh, yang golek. Nasi kerabu. Nasi kerabu ada. Nak beli apa lagi ni kau? Nak beli apa lagi? Azhar, kita kena kawal nafsu Zara. Ya ke? Banyak benda menarik ni masalahnya. Tak apa. Kenapa? Okey. Ni apa ni? Nasi kerabu tak ada buka juadah. Baik nasi kerabu biru. Nasi kerabu tak lengkap dengan juadah. Awal kaya. Oh, kita ada pondok kuih. Tu macam student kita je tu. Bukan tu ada ni apa tak nak ke ni? Video sana Salih. Ni gambar-gambar sana tengah speakeran. Yang ini ada pondok kuih. Ni apa ni? Nasi berlauk malam. Wow. Okay, kita ada murtabak. Ini apa ni? Bazar kat mana tu? Chicken tender, Bazar kat mana tu? Bazar. Kita berada di Bazar Metro Park Sendayan. Bazar terpanjang di Negeri Bazar terpanjang di Negeri Sembilan. Lai. Budak S2, murid S2 yang datang. Student Saza, student. Kenal, ingat rupa tapi tak ingat lama. Kita beli sinilah. Nak something. Okay, tolonglah perkenalkan jualan apa hari ini. Kita ada kek batik, kita ada 4 jenis. Kita ada coklat, matcha, tiramisu, lepas tu kita ada biskop. Okay, lepas tu kita ada ni juga, kek batik magnum. Yang ni selected lah. Okay, untuk kek kita ada banyak juga jenis. Kita ada burnt cheesecake, kek coklat moist, lepas tu kita ada brownies. Yang ni kita ada cheese tart. Untuk yang dalam packaging kecil-kecil, kita ada cheese coat juga kat sini. Lepas tu kita ada mini Ferrero Rocher, banana pudding. Yang ni kek cheese lele. Dia ada pelbagai lah. Yang ni kek fruitin. Kat situ. Okey. Cepat nak beli apa? Kalau nak beli apa? Kau pun nak beli Sri? Saza nak beli ni. Boleh. Banana ni apa jadi? Banana pudding. RM5.5. Oh, macam sedap kan? Cepat. Yang ni Murid S2. Iklan murid S2 yang turun ke Bazar Metro Park Senayan. Meh jumpa Saza nak bagi duit belanja. Turun. Kat mana ni? Kat mana ni? Oh, tanya lagi kat mana? Okey, kita berada di mana? Di Bazar Metro Park Sendayan. Ini satu. Turun ni, Tata nak bagi duit ke? Ada insya-Allah ada rezeki. Siapa cepat dia dapat. Ada banyak lagi tak duit? Ada lagi kan? Banyak duit lagi. Okey, lalam ni. Dah? Okey. Ni Meh datang ke gerai apa nama ni? Olah DZ. Olah DZ. Student S2 tau. Saza spot. Student S2. Ni jap bagi pecah. Ada duit 50 tu kan? Yang ni? Sekali semua Saza? Tak lain. Hasil. Tu dia. Yang ni 5.5. Mana Amsyah? Mana Amsyah? Amsyah. Amsyah ada tu. Amsyah tak ada. Dia ada kau nak serbu dia call dia suruh datang sini. Yang ni 8.5. Nak 8.5.
Yang ni 5.5. Ada 5% tak? Tak ada. Apa lagi ah? Itu je, dah ada dah. Alright, siapa lagi? Okay, Seri nak bayar. Oh, Seri. 2 beli. 5%. Sedap Terima kasih. Tata ni. Lupa pula. Masih Ingat batch dengan siapa Geng-geng Lukman. Siapa lagi orang ingat? Zaim, kenal tak? Sekejap, lupa ni. SPM tahun bila? 20? 2017. Oh, 17. Sebelum tu lagi. Sekejap. Kebat tahun kedua. Tak ingat lah. Tapi mengenal rupa. Mengingat rupa. Salah siapa muka pun. Siapa muka pun. Oh, ya ke? Muka gambar. Yelah geng-geng Liana semua dah ingat dah. Geng-geng inovasi Saza. Okey. Ni siapa? Kakak ke apa? Sama lah, sama. Oh, sama? Satu itu. Tak perasan? Tak ngajar Salah Siti dah pindah. Okey. Siapa lagi dah bayar? Dah ada. Alright, semoga sukses Akak ada kata-kata semangat untuk 09, batch 09. Oh, so SPM. Okay, untuk korang good luck. Pastikan boleh buat. Ya, InsyaAllah Saza ni power, korang boleh ikut jejak dia. Semua dia punya form semua padu. Okay? InsyaAllah. Okay, good luck. Aduh, Terima kasih, Kak. padu tu. Okey, terima kasih. Okey, jom lagi. Mana lagi nak terjah? Mana lagi nak pergi? Nak beli apa lagi? Seri, kau dah give up ke Seri? Kejap. Kita ambil tepi. Alih, ada orang. So korang, Okey, jom. sepanjang halfway kita lalu sini kan kita ada RM50 tadi kan. So sekarang kita tinggal 2, 5, 6, 7, 8, RM28 Tak cukup lah ke? Tak cukup ke? Cukup. Cukup. Tak apa, kita ada lagi. Okey, tak Kita apa. ada lagi Itu kita extra kejap lagi banker. kita Jangan ni. risau korang. So di mana-mana lagi saya akan promote lagi. Di mana kita berada, kita ada sekarang dekat Senayan Metro Park ni, Bazar Ramadan. Mana-mana budak S2 yang rasa macam nak datang dialu-alukan dan jumpa Ustazah untuk menerima rezeki korang. So, ya. Dan mana yang tanya lagi kami buat apa kat sini? Yes. Catch and keep it. Dia Cherry, jadi kita ambil. Sendayan, Metro Park Sendayan Bazar. Yes. Mana budak S2? Apa lagi? Kita nak sampai hujung nak beli apa lagi ni? Ke kita patah balik tadi nak janji nak beli air kan? Betul tak? Tahu hujung ada lagi menarik. Okey, jom jalan lagi. Set nasi asam pedas, pelbagai lauk asam pedas. Ni ada wing. Oh, asap. Panas. Ni pelbagai lauk ada. Dari tenang. Salam Ustazah. Siapa? Tenang. Tenang Hai. Ui, petu bambu. Suruh Ustazah ambil saya kat rumah. Siapa tu? Brief FP you can. Tak boleh nak ambil lah. Kena datang sini. Okay, boleh apa? Otak-otak. Ni dessert. Tapi misi kita saja memang kena habis ke 50 tu. Habislah. Habis kan. Saja bagi belanja turun. Otak-otak ada. Air sofa siapa nak ni? Taufufa, soya. Ada siapa nak? Ni Sangat siapa rezeki ni? mana? Ni nak beli apa? Korang-korang ni belilah juga. Tengok dia orang tak beli apa-apa lagi. Tengok. Belakang. Korang kena pakai Apa dia? Apa dia? Coklat tu sini ke? Tudung coklat ni. Tudung coklat ni Seri. Ya, ni Seri. Kenapa? Ada korang kenal ke? Kalau korang kenal, tap screen. Okay, Kalau korang tak kenal, tap screen juga. Ada kuih-kuih. Saza, saya nak beli dessert lagi. Okey, jom kita tengok dessert, jom. Apa tu? Onde-onde. So, dia nak MJ. onde-onde sekejap lagi. Nampak sangat menarik lah. Yang tu untuk apa tu? Yang ni untuk mie puding tapi hari tu tak ada. Esok ada. Esok baru ada. Yang ni puding keraming tu ke? Yang ni si center tu. Boleh promosi, Promosi. Ni. Okay, hai korang. So hari ni kita ada jual
mini puding and Crescendo. So korang jangan lupa datang, okey? Ni RM8 je. Yang besar ni RM10.90. Besar ada kek coklat moist yang mini and yang besar. Yang kecil RM6, yang besar RM12. So korang jangan lupa datang, okey? Bye. Dia colour je kan? Nak try lah sebabnya nak buat yang apa tu Khairul Amin punya nak buat tak berjaya. Ni satu. Okey. Bayar sekali lah dengan Sazah. 1.8 kan? Oh, ni ada cermin lah. Kenapa? Terima kasih. Tak berjaya yang kedua. Macam random ni. Tak apa kita hiraukan. Maksudnya? Kita dapat satu extra fee ya Sazah. Sekali ya? Oh yo. Kata ingat Firas tak? Gambar ni ke? Dia nak ambil gambar kau. Oi. Dengan Sazah. Sri famous hari ni. Toki nak ambil gambar. Jom jom. Oh, kita ke? Kita kan pembeli dia. Okey, pembeli. Okey. Lagi nak beli apa ni? Kau dah beli apa? Onde-onde? Alright, okey. Kata ingat Firas tak? Ha? Kata ingat Firas tak? Firas. Ni batch mana ah? Batch ni 20 21 ke? Sikit. Firas kan? Ingat. Main turun. Kan? Sazah berada di Bazar Metropark Sendayan. Saya rasa nak beli popiah lah Ustazah. Nak beli popiah? Okay, jom. Popiah. Popiah sweet and pudding caramel. Adi, kita dah beli. family kau ke? Kenapa muka kerja sama? Tengok bang. Dia kata muka sama. Tak boleh kan? Bang, kami daripada SMK Seremban 2 Studio Channel. Promosi lah sikit bang. Mas. Kita kat sini ada kami kat sini ada popiah 3 jenis, Big Mac, Carbonara dengan Prosperity. 3 pieces RM12. Kau nak beli berapa? Saya nak popiah Carbonara mozzarella RM12. RM12. Main cakap lama full. Kenalah cakap full. Siapa yang buat semua ni bang? Memang buat daripada rumah lah proses dia. Ni puding kiriman? Ini resepi Khairul Amin ke? Oh. Saya baru nak rasa resepi Khairul Amin. So tak dapat lah. Mana tahu pengganti Khairul Amin. Okay. Okay, let's go. Apa lagi nak beli? Allah. Ini Minis. Strawberry tak nak ke? Strawberry Cameron. ini mungkin anak Ustazah nak. Strawberry Cameron Highland. Wow. Nasi bajet ada, ayam bunting ada. Ui. Dah. Alamak dah beli. Tepung pelita. So mana-mana yang Nasi baru masuk tutup. tap screen dan Hujung share tu the apa? live korang. So mana yang berkenaan untuk nanya ke apa-apa soalan biar yang berkenaan dengan apa yang berlaku hari ini, okey? Hari ini kita orang berada dekat Sendayan Metropark Bulan Bazar Ramadan. Sazah tak nak kopak lekor? Orang kata ni menu wajib. Oh ya ke? Siapa nak? Tak beli tak? Ni. Ada nak beli tak? Jom. Let's go. Keropok lekor. Oh, sekarang dah terbaru ada pokok ni. Keropok sira. Keropok sira. Harga semua sama. Harga samalah. Okey. Kau nak ambil mana? RM3. Kita campur.
Ambil lah Sri. Kau nak tadi. Saya juga. Nah, ni. okey, kita kau cubalah rasa. Cubalah rasa. Puasa. Buka puasa nanti. Lama tak jumpa Tata Gaida. Arik-arik. Arik. Arik! Arik. Melah turun S2. Turun S2, turun S2. Arik kan kita punya kru kan? Arik tu kan? Arik-arik. Bukan ke Arik yang tu? Bukan Oh, sorry. Kita tak jumpa lagi ni murid S2 ni. Tak ada ke datang bazar Sendayan? Ha? Komen. Tata kenal lagi tak Firas Damia? Firas? Dah tadi, Firas? Betul tak wartawan studio? Arik-arik. Yelah betul, tengok kan Sada memang ingat Arif. Act wartawan kan. Dia sama dengan korang kan, tunggu result SPM kan. Okey, semoga dapat result lah nanti yang terbaik. Sada doakan, okey. Kalau turun S2, calling lah jumpa geng-geng ni. Kru TV PSS kan. Apa lagi Sri? So kita dah nak sampai ke penghujung jalan. So far banyak yang menarik yang anggap. Tapi seperti yang kita orang dah kerancang, yang terakhir mestilah air. Air kan. Kena patah balik, jom. Okay. Jom patah balik. Kita tengok air. Patah balik guys. Okey, ni selesai ni penghujung lah ni. So inilah penghujungnya. Berapa minit dah kita jalan? Berapa minit? Tak terasa lenguhnya. Dia tak terasa lengur tapi terasa haus dia. Terasa haus dia kan. Okey, sabar. Saya dengan Daud on the way tu tak? Memang turun. Sada dah nak turun ke bawah balik. Dah sampai ke penghujung. Wih, jap. Ni. Sini. Kau nak beli apa? Ayam percik. Ayam percik. Jom kita tengok. Jom mana ayam percik kau nak beli ni? Lain macam tu taste dia. Falik. Okey, kita berada di booth ayam percik klasik. Memang promote. Promote siapa? Mari. Ni kami daripada Studio Channel SMK Seremban 2 sekolah. Ni anak-anak ni. Okey, kat sini jual ayam percik, jemput datang kan dekat Senayan. Kita dah 3 tahun ke 4 tahun daripada sana dulu pun buka sampai ke tahun ni pun kita ada. Sentiasa ada ayam percik dekat sini lah. Jemput dah datang mana-mana. Datang sini. Biasanya berniaga kat mana bang? Biasa bazar Ramadan. Kalau tak ada bazar Ramadan, kita buka pasar malam. Batu Empat, PD, Rantau, Seremban 2, Tiara. Kita ada buka ayam percik. Kalau bulan puasa sini dah pasal apa kita dekat kan. Jadi masa tu tak lama lah untuk perjalanan datang sini kan. Jadi dekat kita buka kat sini. Tapi sini pun alhamdulillah sambutan dia okey, boleh tahan. Kita stay sini. Okey, terima kasih. Ni daripada mana? SMK S2. SMK Seremban 2. MSK Seremban 2. SSMK. Okey, nanti dia Ada. Studio Kalau channel. dekat TikTok Studio. studio. Yes. Follow tolong ki. Okay, terima kasih. Ni kat mana? Ada lagi soalan. So, kita berada dekat Senayan Metro Park. Okay. Senayan Metro Park Bazar Ramadan. Ada Kat site situ, dekat sana. Kena pusingkan lagi. Dia ada site. Okay. So, the last our mission. Astaghfirullahaladzim. Sabar. Belum puasa. Belum puasa. Sabar Sri. Tahu kau yang paling tinggi kat sini. Rasa jom. kena rempuh. So, last mission kita adalah untuk mencari air lah korang. Zaza, kita ada misi ke untuk serbu orang? Itulah tu. Jomlah. Saya rasa nak serbu orang lah. Siapa nak ni? Kita Tak lama sekarang daripada segi apa tu? Oh, kita orang dekat punya sini. kru. Alia. Kan tak ramai. Sekarang ni waktu orang kata belum lagi waktu kemuncak dia. So waktu kemuncak ni biasa nanti dalam pukul 6. Biasanya betul kemuncak sebab sekarang kan dah pukul 5.
So dia tak ramai lagi. Tapi sebab ini kat ujung korang tak nampak lagi orang. Kalau korang pergi tengah, macam-macam manusia ada. Ramai. Memang ramai ya. Tapi tak adalah padat sangat, masih boleh berjalan lagi. Nampaklah santai-santai lagi kan. Okey, boleh. Boleh datang sekarang. Murid S2 kita tak jumpa ni. Ke Kita nak cari open? murid S2. Kita nak open. Ke kita nak open ni? Nampaknya kita terpaksa open. Kau tangkap lah siapa? Kita tangkap dia siapa Tangkap orang masukkan pasal modern. Nak beli apa? Idea nak ayam gunting, cameraman nak ayam gunting. Okey, kameraman kita nak ayam gunting. Mana?